Apa-apa pun aku nak bagi tahu korang, kerja-kerja potting ni untuk hit standard, mana kata size potting kita tak boleh nak oversize, kita kena follow size yang asal dan ataupun besarkan sikit ataupun bergantung kepada skill-skill pemain lah. Hit standard daripada kilang, dia ada kelemahan dari segi mold, dari segi finishing dia. Okay, finishing dia ada setengah-setengah finishing dia cantik smooth, kita just potting lebih kurang je. Ada setengah-setengah finishing dia dah berlubang-lubang lah. Itu pening kepala sikit lah, kita nak touch up untuk daripada kilang punya. Dia punya finishing dia tu terlalu banyak bonggol-bonggolan. Dia macam tu lah lebih kurang. Bagi tukang-tukang potting, dia bergantung kepada heat tu, sama ada cepat siap ataupun lambat siap, bergantung kepada condition heat tu, condition finishing daripada kilang. Kalau finishing yang tak banyak nak kena touch up, Alhamdulillah. Kalau yang banyak kena touch up tu, mana kata ambil masa lah sikit. Okay, ambil masa sikit. So itu saja. Terima kasih, selamat beramal. Assalamualaikum. Spek 63 boleh naik 13, baik korang pakai standard punya. Boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda.